Kita kena sedar rakyat kita, sejarah kita. Bila kita buka Bank Bumiputera, masa itu Bank Bumiputera ditubuhkan dengan sokongan semua masyarakat Cina, India dan sebagainya. Sebab mereka tahu perlunya modal untuk orang Melayu berniaga. Apa jadi dengan Bank Bumiputera? Ada orang kata Bank Bumiputera ni pasal awak tak bayar hutang. Bukan. Rakyat Melayu yang pinjam 10,000 bayar. Yang tak bayar je George Tan dan Karian Holding di Hong Kong. Maka orang Melayu nak jadi bodoh. Ada pegawai Melayu yang meninggal dunia, yang dibunuh, semata-mata kita nak tubuhkan satu bank, satu institusi untuk menolong Melayu berniaga modal. Tapi kita gagal. Memang ada kelebihan kita juga, tapi pokoknya yang menghancurkan itu George Tan, bukan Melayu. Kita balik 60 tahun, hancur 1MDB. Iyalah, mahkamah buat keputusan. Salah itu, salah Najib, salah semua orang. Tapi hakikatnya 1MDB hasil awalnya, dan saya tahu, ialah untuk kita pukul modal yang kuat untuk korporat Melayu, untuk Melayu, kerana bank dah tak bagi. Tapi dihancurkan oleh Jolo dan rakan-rakan. Dan kalau Melayu tak sedar lagi, 60 tahun kemudian, satu lagi skandal, Melayu masuk jail Perdana Menteri.